Wah, comelnya si Lunara. Dah pandai faham rupanya dia bakal jadi kakak. Pelakon Intan Najwa sharelah momen manis ni kat Instagram stories dia. Intan yang berumur 29 tahun cerita yang setiap kali dia pergi check up baby, dia mesti bawa Lunara sekali. Lepas tu, dia biarkan Lunara dengar dekupan jantung adik dalam perut. Alahai, mesti seronok je Lunara dengar. Saya rasa Lunara dah tahu dia akan jadi kakak, kata Intan. Siap, Lunara suka pegang-pegang perut Intan lagi. Macam dah mula ada bonding sendiri dah tu. Sweetnya. Intan dan suami pun rasa lega sangat dan bersyukur sebab Lunara nampak macam dah faham je yang dia bakal dapat adik. Seorang kawan untuk membesar bersama, bermain dan berkongsi kasih sayang bersama. Tambah Intan lagi. Memang seronoklah nanti ada kawan main kat rumah kan? Untuk rekod, Intan kahwin dengan usahawan Datuk Ahmad Azraf Azman pada Ogos 2023. Diorang dah ada anak perempuan, si Lunara, yang lahir pada 15 Disember 2024. Korang rasa apa lagi momen comel yang bakal ditunjukkan oleh si kakak Lunara ni? Komenlah sikit. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.